Di tangan baginda ada sebatang kayu yang digunakan untuk mencakar tanah. Baginda kemudian mengangkat kepalanya dan bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur." Baginda mengatakannya sebanyak 2 atau 3 kali. Riwayat Jarir ada tambahan di sini. Si mati mendengar hentakan sandal mereka apabila mereka pulang, dan pada saat itu dia ditanya, "Wahai Polan, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu dan siapa Nabi kamu?" Riwayat Hanad mengatakan 2 malaikat akan datang kepada si mati, mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia akan menjawab, "Tuhanku ialah Allah." Mereka akan bertanya kepadanya, "Apakah agama kamu?" Dia akan menjawab, "Agamaku adalah Islam." Mereka akan bertanya kepadanya, "Apakah pendapat kamu tentang orang yang diutuskan untuk misi antara kamu?" Dia akan menjawab, "Dia adalah Rasulullah SAW." Mereka akan bertanya, "Siapakah yang menyedarkan kamu tentang hal ini?" Dia akan menjawab, "Saya membaca kitab Allah, beriman kepadanya dan menganggapnya benar." Riwayat Jarir ada tambahannya sebagaimana firman Allah. Ini firman Allah ya, saya bacakan terjemahan dia. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Surah Ibrahim ayat 27. Riwayat yang kedua-duanya bersetuju. Kemudian berseru. Riwayat yang kedua-duanya setuju. Kemudian berseru seruan dari langit, "Hamba-Ku telah berkata benar, maka hamparkan untuknya tempat tidur dari syurga. Bukakan pintu untuknya ke dalam syurga dan pakaikan dia dari syurga. Maka akan datang kepadanya sebahagian dari udara dan minyak wangi syurga, dan disediakan baginya ruang yang luas sejauh mata memandang." Baginda juga menyebut tentang kematian orang kafir itu dengan sabdanya, "Rohnya akan dikembalikan ke dalam tubuh. 2 malaikat akan datang kepadanya, mendudukkannya dan bertanya